Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Akmika membuat produk mini hydroturbin. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Kamarul Hakimin bin Kamarul Arifin, Kushairi Iskandar bin Isa Al-Mahdi, Ahmad Adam bin Ahmad Fidaus, Akmal Zarif bin Zakaria. Sekolah kami terletak di Jalan Sungai Ramai Luar di Kajang, Selangor. Sekolah SMKA Mat Hamidah. Produk kami ialah mini hydroturbin, penukar air kepada tenaga elektrik. Penyataan masalah. Calon SPM menghadapi masalah untuk belajar dan mengulang kaji pada awal pagi 3.50 pagi kerana tidak dapat membuka lampu. Hal ini kerana pembukaan lampu akan mengganggu pelajar lain yang sedang tidur. Kami harap dengan projek ini dapat membantu calon SPM. Cadangan penyelesaian masalah. Yang pertama, produk mestilah dapat menerangi tempat belajar sahaja. Produk ini tidak boleh menghasilkan bunyi yang kuat sehingga mengganggu pelajar lain. Yang ketiga, mestilah menghasilkan tenaga daripada bahan tidak terpakai, bahan kita semula atau alam semula jadi. Konsep produk. Yang pertama, tenaga yang digunakan. Air sebagai hidro menggerakkan turbin dan menghasilkan tenaga kinetik. Tenaga kinetik ditukarkan kepada tenaga elektrik melalui motor servo. Yang kedua, kelebihan produk. Produk ini akan sentiasa menghasilkan cahaya apabila air disalurkan tanpa henti menggunakan kaedah siphon. Bunyi yang dihasilkan sangatlah perlahan. Yang ketiga, kekurangan produk. Cahaya yang dihasilkan kemungkinan malap sedikit. Produk ini akan terhenti jika aliran airnya terganggu. Senarai bahan dan anggaran kos. Lampu LED anggaran kos RM8. Benang kita semula. Sudut plastik kita semula. lidi RM5. Penutup botol kita semula. Botol kita semula. Motor servo kita semula daripada kereta kawalan jauh tidak terpakai. Straw kita semula. Bekal plastik kita semula. Tim aluminium dan batang aiskrim juga kita semula. Inilah kadar produk. Dan terima kasih.